Alhamdulillah delivery lagi. Okay, kali ni kita nak delivery awal sikit. InsyaAllah. So driver kita ni dia rajin sikit nak ambil motor ni malam supaya esok ataupun lusa akan sampai lah. Alright, so first motor kita akan hantar dekat Perak. Yang ni Pening. Yang tu Perak juga tak silap Adli. Nampak? Kita main kat belah utara. Dah lah free delivery. Harga minyak dah naik tapi kita bagi lagi free delivery. Nampak? Berbaloi tak berbaloi guys dengan kita semua. Alright, so inilah bukti dia. Macam dia cakap itu, inilah bukti dia free delivery kita. Ada orang masih tak percaya lagi tau. Inilah antara bukti dia. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok, 2 biji EV sudah sold. Nampak? Sekarang ni Easy TS1. Nampak? Satu lagi pun dah sold lagi untuk nak buat penghantaran. Ke mana motor tu? Sasha kan? Ke mana motor tu? Rewang. Dekat Rewang Selangor lah, Selangor. Selangor nak hantar. Nampak? Sekarang ni memang betul-betul EV. Kau meletup, mate. Okay. So insyaAllah kepada korang semua, kita akan ada lagi stok yang on the way untuk EV. Kita ada Yadia RS20, Yadia JT20 dan juga dengan model daripada Zeo AE4. So guys, tak perlu tanya dah Hadli pasal motor Easy TS1 ni. Saya minta maaf banyak, memang dah tak ada stok. Sekarang ni kita ada 3 model saja yang akan masuk dengan Hadli. Alright. So untuk korang yang mana berminat boleh PM Hadli, okay, dekat bio Hadli, ataupun korang boleh datang dekat M4 Smart Shop WSL Bikers dekat Icon. Okay, boleh berjumpa dengan SA korang untuk Adli. Alright, bye-bye. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera.